Maka wah dia masuk masjid boleh ke tak? Maka wah dia dalam masjid boleh ke tak? Tengok kaedah tu lah. Wah dia menyakiti orang lain ke tak? Buat orang sakit hati, buat orang menyusah, jadi susah tak menyusahkan orang ke tak? Nampaknya kebanyakan orang kalau makan tak apa, bau tak leh. Bau dia bau busuk. Dia kira kata busuk bau. Bila masa makan tak busuk. Boleh makan. Tu satu pelik buah durian ni. Tekah nak makan dia bau sedap. Baru sudah makan bau busuk. Tuai sendiri pun bau busuk juga. Oleh itu lagu tu sama dengan bawah. Menyakiti dia panggil.